Okey, sekarang ni kita tengok contoh ya. Sekiranya kita package D4 dan kita sponsor 2 orang kawan kita ataupun ahli keluarga kita package D4 juga. Contoh kat sini U2, U3 lah. Okey, dan kita kena tahu setiap package D4 tu yang berharga 5,200, di dalamnya ada 20 point pot. Ya, pot untuk boleh pairing lah. So kalau dalam kes macam ini, kanan kiri 2 orang bergabung mengambil package D4, maka yang pertama kita akan dapat bonus sponsor 1,400 ya, kali 2 lah. Untuk U2, U3 kita dapat 1,400, jadi kali 2 2,800. Yang kedua kita akan dapat pot pairing, pot pasangan ya, 20 sebelah kiri, 20 sebelah kanan, jadi ada pasangan kat situ, pair kat situ. Jadi RM30 kali 20, 600. Yang ketiga kita layak untuk dapat uni level 10 level. Untuk D4 satu level kita dapat RM20. Ada 2 kat situ kan, U2 U3, jadi RM40. Yang keempat kita dapat jualan pin. Berapa satu? RM80 untuk satu pin D4. Kali 2 160. Jadi bila kita mengenalkan 2 orang rakan sebagai contoh ni, kita akan dapat jumlah bonus sebanyak RM3,600. Wow. Ya, besar sekali ya. Okey, kita lihat pula. Sekiranya semua rakan-rakan kita kanan dan kiri ambil package D4, 10 orang sebelah kiri ambil package D4, 10 orang sebelah kanan juga ambil package D4, jadi kita akan mengumpul sebanyak 40 AP. Sebab dalam D4 tu dia ada 20. Dia punya pot 20 kali 10 200. 200 sebelah kiri, 200 sebelah kanan. Bermaksud ada 200 pot pairing. Bahagi dengan 5, jadi dapat 20 AP. 5 pairing 1 AP. Jadi kalau 200 pot pairing, kita akan dapat 40 AP. Okey, yang kedua, kalau ada 100 orang ambil D4 sebelah kiri, 100 orang D4 sebelah kanan. Okey, jadi dekat situ kita akan dapat 400 AP. Sebab di dalam 100 tu setiap seorang ada 20 pot. Maksudnya ada 2,000 pot di sebelah kiri, ada 2,000 pot sebelah kanan. Kita bahagi 5, dapat 400 AP. Maksudnya macam tu ya. Okey, seterusnya, kalau ada 1,000 D4 sebelah kiri, 1,000 D4 sebelah kanan, kita akan dapat 4,000 AP. Kita lihat pula AP yang sebelah kanan tu. Kalau syarat AP ni untuk dapat G1 tu cuma 10 AP je. So kalau ada 10 orang kiri, 10 orang kanan ambil G4, kita dah dapat untuk tebus package G1 dan G2. Sebab G1, G2 itu jumlahnya ialah 10 AP untuk G1, 20 AP untuk G2, 30 baru AP nya kan. Sedangkan di sini kita dapat 40. Okey, kalau kita nakkan G3 100 AP, G4 100. Kalau kita nak ambil G3, nak tebus G3 tu 40 AP, G4 100 AP, G5 200 AP. Jadi kita kena banyak point AP lah. Ya, kalau kita tengok kat situ, kalau kita ada 400 AP, kita boleh tebus guard untuk G3, G5. Dan kalau kita nak dapatkan kereta supercar yang dibayari Mercedes ataupun BMW Alphard, itu kita kena ada 1,500 AP. Tapi tak banyak sebenarnya untuk dapatkan 1,500 tu. Ya, simple aja. Kalau ada 1,000 D4 sebelah kiri, 1,000 D4 sebelah kanan, kita dah ada 4,000 AP. Habis semua kita tapau. Sebab untuk kereta G8 pun baru 1,500 AP. Jadi mudah sangat ya, mudah sangat untuk buat duit, untuk sukses di bio di sini. Ya, jadi sangatlah rugi kalau kita tidak ambil peluang ini.
Jadi kita ajak kawan kita ramai-ramai, mudah je untuk kita kempen bertukar daripada gula pasir kepada gula O. Dan bina bisnes mengikuti formula yang disarankan oleh BioRich, iaitu Go 148. Very simple, semua orang boleh buat. Jom kita ajak kawan-kawan kita.